Khalida suka blind box tak? Suka. Okey, Khalida dah jawab berapa? Satu kelas dengan Haila. Betul. Kita pilih satu. Dia pula bagi gift dekat Haila ke? Okey. Okey, so hari ni plan ibu nak bagi orang pertama yang dapat dulu blind box ni. Okey, dia kejiran ibu juga. Kebetulan dia kawan kelas adik. Ada kawan kelas adik. Ibu pun tak teringat yang ibu ada kenal parents kawan adik. Duduk dengan ibu je. So kita buka sosial. Blok E. Tak payah cakap. Dia blok berapa. So dia akan dapat ni. So kita buka ni. Dalam ni ada 8. So dia akan pilih satu. Yang bertuahnya kawan adik ni sebab dia dapat pilih yang pertama lah. Okay. Dapat ni. Dia akan pilih. Yang terbuka je. Ya ke? Ada yang terbuka ke? Alamak, ada yang terbuka ke? Okay, tak apa. Sebab yang tu kita akan tengok lah. Dia akan pilih yang mana satu. Dan kita akan tengok dia dapat apa. Mungkin dalam ni ada surprise. Kita tak tahu. So jom kita pergi jumpa dia. Tak sabar tak? Adik yang nak bawa? Okay, adik bawa. So jom kita tengok. Okay, kita akan jumpa dekat another block. Dia dekat je dengan rumah ibu actually. So ibu akan, orang kata apa, bagi dulu kat anak-anak jiran tau. So secara random lah. So yang ni memang kebetulan sangat. Memang kawan adik satu kelas. Adik, betul? Betul. Dia paling excited nak bagi kawan dia tu. Yang paling excited nak bagi tu. Amboi, laju. Okay, ibu dah sampai dekat area lobby ni. Ibu tengah tunggu dia turun tau. Selagi dia akan turun, kita akan jumpa dekat area sini. So kita nak tanya adik, apa yang seronok sangat? Khalida. Sebab apa seronok nak bagi Khalida? Seronok? Kenapa? Kawan baik? Baik. Okey, nanti kita tanya Khalida pula. Haila ni baik ke dekat dalam kelas kan? Kan? So kita dah dapat dah seorang. Tu kawan Haila. Assalamualaikum. Saya ni mama dia. So, hai Khalida. Khalida, apa sini? Khalida suka blind box tak? Suka. Okey, Khalida dah jawab berapa? Satu kelas dengan Haila. Betul. Haila macam mana dekat kelas? Okey. Baik ke tak ke? Baik. Okey, so jom. Khalida main tengok sini. Kita pilih satu. Dia pula bagi gift dekat Haila ke? Okey, Haila ambil. Cakap apa? Terima kasih. Okey. Minta Khalida adik. Adik buka ni. Okey, buka ni. Adik bagi dekat Khalida. So, Khalida tengok sini. Kat sini banyak tau blind box tau. Masih baru lagi. Betul sangat Khalida ni sebab ada pilihan. So, boleh pilih mana satu nak buka. Yang mana satu. Pilih salah satu. Yang ni. Okey, kita ambil. Kakak ambil kan? Ya. Mana blind box? So, okey. Khalida tengok kat sini kan. Kalau boleh nak dapat yang mana satu. Nak yang ni. InsyaAllah. Kita tengok kalau dapat rezeki. Okey? So, buka. Kak tarik kat sini. 1, 2, 3. Semoga dapat apa yang Khalida nak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kejap. Hai. Hari tu dia dapat ni. Hari tu dia dapat. Okey. So kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bismillahirrahmanirrahim. Apa? Betul. Dapat apa yang dia nak. Yeay. Tengok tu. Khalida dia dapat apa yang dia nak. Bertuahnya awak. Awak dapat apa yang awak nak. Sama. Suka tak? Comel tak? Nanti awak nak letak kat mana? Dekat bag. Dia kena letak kat bag. Okey, so Khalida suka tak? Seronok tak? Dia tunjuk sikit dapat apa? Dia dapat yang pink. Apa yang dia nak. Wah, betulnya awak. Kalau ada rezeki lagi nak lagi tak? Bagi orang lain ke? Kalau ada rezeki nak lagi? Oh, dia fikir. Nak lagi ke tak nak? Nah, okey, kalau ada rezeki lagi, ibu akan bagi lagi, okey? Okey, seronok tak? Best. Lepas ni cuti sekolah buat apa? Duduk rumah. Tak balik kampung? Tak balik kampung. Oh, okey. So, subjek paling Khalida suka dekat dalam kelas apa? Suka matematik ke? Suka BI ke? Suka Arab ke? Suka apa? Suka matematik. Oh, sama dengan Haila. Okey. So, tahniah tau. Dapat. Seronok tak? Senyum sikit. Okey. Bye-bye. Bye.